Program Jualan Sejahtera Rakyat yang dilaksanakan Kerajaan Negeri menerusi Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan dan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak bukan sekadar membantu mengurangkan bebanan kos sara hidup, malah orang ramai berharap inisiatif itu diadakan lebih kerap di semua kawasan. Sebelum ni ada juga dia orang dah buat kan dekat pejabat pengulu kan. Kira 2 bulan 3 bulan sekali lah. Baguslah untuk kita kan yang kurang kemampuan kan, yang dah pencen kan. Memang cari peluang lah macam ni untuk dapatkan harga yang murah kan. Hari ni banyak jugalah kita beli, ada satu beg tu RM5. Ada ayam, ada sayur, ada banyak lagi lah. Rempah-rempah apa semua ni setengah daripada ni ada yang letak dalam kereta. Macam ni macam 300 lah. Yang ni macam 100 lebih je. Untung banyak lah. Untung banyak lah. Dia punya jarak dia tu banyak lah kan. Dia buat stok lah bila anak balik hari perayaan kan. Anak balik banyak lah nak belanja kan. Ni tapi simpan lah macam beras ke apa kan. Simpan lah, dah ada jualan murah kan. Dia kira kalau boleh 2 bulan sekali ke. Kalau sebulan kali pun elok. Untuk kami yang orang kata first time saya main sini. So sebelum ni tak pernah main pun. Dah dekat kan. So main sini lah, tengok barang-barang semua murah. Balik lah beli kat sini. Beli tadi dah main dah. Beli ayam 2 ekor, lepas tu beli setelok. So main sekali ni nak cari minyak pula. Kalau boleh teruskan lah. Sebab orang lain pun boleh beli juga kan. Kadang kita tak tahu siapa yang mampu, saya tak mampu kan. Kalau barang dapur kadang beli sikit pun dah dekat 100 lebih lah. So kalau beli kat sini tu boleh dapat banyak. So baru pada 100 lah dapat. Boleh bantu B40 barang boleh beli. Barang pun murah sikit. Tadi kita datang beg, satu beg itu RM5. Satu ekor ayam, sayur-sayur lagi ada. Lagi ni RM10 punya barang, 5 kilo punya beras. Lagi gula semua ada. Sekarang shopping center pergi pun barang pun banyak mahal.